1 dan sat pagi. Kami Kumpulan Maggie di sini. Tugasan kami berkaitan dengan contoh catatan buku rekod untuk konserter ARGIN tak bangsa bagi komponen kemahiran dan rekreasi digital, dan salah satu komponen adalah yang dipanjangkan. Okey. Dan di akhir dia kami ada sediakan refleksi lah. Okay. Berkaitan dengan komponen yang kami pilih, yang dipanjangkan ialah komponen rekreasi fizikal, dunia aktiviti dan limited. Okay. Okay, baik. First, pada hari pertama lah, dia bermula pada 30 Ogos 2025. Okay, kita bagi terima pada pelajar sebab kita tahu maksimum adalah selama 3 jam. Jadi pelajar form 2 sebab gangsa kan, 14 tahun. So kita tak nak bagi tekanan sangat, kita buat maksimum 2 jam lah. Sebab dia aktiviti fizikal kan. Okay, dan ini pun lebih pada pelajar perempuan. Pelajar perempuan kan? Ini untuk pelajar perempuan, girls, and girls. Okay, macam lelaki tak ada masalah. Okay, pertama sekali praktikal lah. Okay, sebab sebelum dia nak mengetahui aktiviti tu, kita minta bagi tu peraturan tentang permainan badminton itu jadi basic sendiri. Kalau tak tahu rule dia macam mana nak main tu ni, so ni lah. Yang ada ni boleh baca lah. Kita nak saya baca kan? Sikit nak simple ya. Okay, so mulakan servis, macam mana servis pendek, servis panjang. Okay, okay. Macam mana nak menerima servis. Okay, satunya kedudukan pukulan tu ni lah, basic pertama. Okay, introduction dia dulu. Lebih pada praktikal, teori dan praktikal. Okay, next pada hari seterusnya. Lepas tu dan setiap aktiviti kita ada refleksi dia jugalah. Okay, kita minta dia tu, macam pelajar ni dia kat kesimpulan dia dapat menambah ilmu pengetahuan lah. Macam sebelum ni mungkin tahu badminton macam mana pemain badminton, tapi mungkin tak tahu servis ada, punya ada servis pendek, ada servis panjang. So sini dia dah ada dah. Okay, seterusnya untuk aktiviti hari kedua. Okay, kita teruskan pula dengan teori. Okay, untuk diketahui kesalahan-kesalahan yang biasa dibuat oleh seorang player. Okay, dan kita menggunakan kaedah sebab budak Gen Z kan, kita menggunakan kaedah multimedia jugalah untuk dia tengok. Kita bagi share juga link-link YouTube untuk dia tengok macam mana permainan badminton tu dimainkan, apa kesalahan yang biasa dibuat. Okay, kat sini pelajar akan belajar lah cara kesilapan, asas-asas yang lebih baik. Okay, cara belajar dan kesilapan yang dialami yang perlu diperbaiki. Tadi kita dah buat praktikal awal. Okay, untuk aktiviti seterusnya, aktiviti yang ketiga. Okay, dan untuk makluman semua, setiap aktiviti ni kita buat pelajar kita adalah 2 jam. So 2 jam. Okay, dia termasuk sekali 2 jam tu. Biasalah, kita kena beritahu pelajar bila aktiviti fizikal, first mesti warm up. Apa-apa pun warm up, cooling down. Itu saja dah ambil masa 20 minit. So bila dia dah bermain itu ini, tak banyak sangat lah. So daripada 2 jam, 120 minit dah lebih kurang 100 minit itulah. Okay, so dia ini aktiviti ketiga pula, hari ketiga 26 hari bulan 9 2025. Okay, dia meluangkan masa bersama dengan keluarga dia bermain bersama dengan adik-adik dia, dengan family dia. Okay, untuk dapatkan meningkatkan lagi tahap dia punya kecergasan dia, fizikal, untuk kuatkan lagi otot-otot dia. Okay, kat sini pula di samping dia melakukan aktiviti fizikal, dalam masa yang sama dia dapat mengeratkan lagi hubungan dia dengan ahli keluarga dia. Ada bonding dia dengan keluarga dia. So dia ada macam ni pun tak akan jadilah peristiwa macam case first tadi, mak ayah pergi datang serang cikgu itu ini. Ada kebaikan dia salah satu, at least anak aku boleh ajak bermain. Okey, so ni bagusnya program kita ni. Dan seterusnya hari keempat. Okey, praktikal juga. Okey, bermain badminton bersama dengan rakan. Tadi dengan keluarga, ini dengan rakan-rakan sebaya dia. Okey, so dia dapat melatih daya tumpuan dia, reaksi dia yang lebih cepat lah semasa dia bermain. Sini juga dia dapat mengeratkan pula hubungan dengan rakan. Tadi dengan keluarga, ini dapat berpengaruh dengan rakan-rakan dia di sekolah. Okey, hari keempat. Terusnya saya serahkan kepada ustaz lah. Kalau saya surang nanti kan gila kuasa. Okey, seterusnya aktiviti kelima kita adalah teori. Okey, teori ni kita tengok macam mana nak praktis backhand. Alhamdulillah, lepas kita tiket pun okey dan dapatlah pingat gangsa. Cuma yang ini yang kita buat. Tapi bila mungkin dalam lapangan nanti, bila yang budak form 2 dia tak expect macam ni. Mungkin lagi simple ayat dia. Itu contohlah. Okey. Any question? Soalan? Okey, itu saja daripada kami kumpulan.
sebab yalah, sebab kita nak ringkaskan saja kan dia punya apa orang kata ulasan atau kita nak ringkas kan. Jadi okey macam ni. Saya hello. Kalau tengok kat sini kiraan bulan dan kiraan jam dia betul. Jadi pada saya kat sini sebab saya pun dah check semalam. Jadi saya tak ada apa-apa isu sangat tentang ni. Dan ulasan alhamdulillah okey. Dia ni bersifat kemahiran dan rekreasi. Dia sepatutnya more to hands on. More to hands on. Ya, tipsnya adalah begini. Dia memang tak ada hukum dapat aturan tentang berapa persen nak buat tentang teori dan praktikal, tapi kita boleh fikir secara logik kerana perkara ni adalah bersifat hands on. Kemahiran, rekreasi fizikal, benda-benda ni belajar ni apa? Fizikal ini semua bersifat hands on. So kita tak nak jadikan dia terlalu bersifat akademik. Kalau kita terlalu banyak teori, dia akan jadi bersifat terlalu akademik. So kalau dapatlah ni sebab kalau cikgu dapat